Johor Darul Tazim akhirnya mencatat kemenangan sulung mereka dalam saingan AFC Champions League Elite. Mereka berjaya menumpaskan Chengdu Rongcheng dengan keputusan 2-0. Gol pembukaan hadir sangat awal pada minit ke-5 apabila Oscar Arribas menewaskan penjaga gol Liu Dianzuo. Babak pertama tamat dengan kelebihan satu jaringan untuk JDT. Pada babak kedua, pengurus Hisco Munoz membuat pertukaran dengan memasukkan Shen Lori menggantikan Eddie Israfilov yang cedera. Kemudian pada minit ke-62, Nacho Mendes menggandakan kelebihan untuk JDT. Keputusan kekal 2-0 hingga whistle penamat, sekaligus meletakkan JDT di tempat kelima dalam kumpulan Timur dengan 4 mata. Kemenangan ini sangat bermakna bagi pasukan kerana ia menunjukkan JDT mampu bersaing dalam pentas kelab Asia yang lebih tinggi. Para penyokong Harimau Selatan pasti berasa bangga dengan pencapaian ini. Tahniah JDT, teruskan momentum dan kehadapan.